Nikmat Hanya Sesaat, sebuah drama yang mengupas kisah gelap seorang wanita yang terperangkap dalam dunia yang penuh kepura-puraan dan rahsia. Drama yang mempunyai 20 episod. Mula ditayangkan pada 8 Mei 2025. Di saluran TV3 atau stream awal ditonton. Skrip ditulis bersama oleh Amin Shakib, Azril Hamzah, Raja Azidah dan Shida Zali. Arahan Izwan Mokhtar. Di bawah terbitan syarikat Art Ornamen Sendirian Berhad. Drama ini dibintangi oleh Mawar Rashid sebagai Sarah, Fadlan Hazim sebagai Zafrul, Sherry Ibrahim sebagai Julia, Arash Muhammad sebagai Nasir, serta ramai pelakon hebat membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan Sarah terpaksa menjadi pelacur kelas atasan demi menampung keluarganya selepas pemergian bapanya. Walaupun hidupnya mewah hasil bimbingan Johnny, jiwanya tetap kosong dan terperangkap. Takdir mempertemukan semula Sarah dengan cinta pertamanya, Zafrul, yang kini telah menjadi suami kepada Julia. Konflik bermula apabila Zafrul tidak mengetahui kisah silam Sarah, manakala Sarah pula tersepit antara menghidupkan kembali cinta lama atau melepaskan segalanya demi mencari kedamaian sebenar.